Assalamualaikum, selamat pagi-pagi geng. Geng, pagi ni geng aku ronda-ronda port KLIA 2 geng. Yang sebelumnya parit dekat sini banjir geng, kat belakang ni. Aku sampai dekat sini air surut. Dia gerak surut. Dia hitam macam ni geng. Memang puyuh boiling punyalah banyak geng. Tapi hari ni, sekarang ni, waktu ni aku nak cari haruan ni. Cari haruan, lama sangat aku tak casting haruan geng. Jadi harap-harap ada rezeki aku hari ni geng. Okey, teruskan menonton, tengok apa cerita, apa jadi hari ni geng. Okey, teruskan menonton. Okey geng, untuk pagi ni geng aku pakai reel Abu Garcia Max Pro geng. Mainline Sawadi Mainline C-Night Master kali 9 geng, 22 LB. Aku punya leader aku guna C-Night Fluorocarbon 30 LB. Dan aku guna soft rock handmade daripada FG Craft kan. Macam ni geng. Kepala apa ni? Kepala cicak ke kepala biawak. Dan rod aku gunakan Zero Moon kan. Zero Moon 12 LB. Cuba kat sini geng. Pot penuh dengan samai ni geng. Kita kasih henjut. Henjut geng, henjut. Bismillahirrahmanirrahim. Drag tak ketat, kantoi je lagi. Kasih hinjut geng. Tukar umpan caterbait ni. Caterbait merah. Cuba sini. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan caterbait tak mengecewakan geng. Boleh tahan saiz. Depan muka dia ambil geng. Boleh tahan geng. Saiz mantap lah. Alhamdulillah geng. Strike pertama hari ni geng. Dekat depan dia ambil. Aku ingatkan sangkut tadi. Tu lagi geng. Kok ada lagi. Alamak, terus. Rosak pula geng caterbait aku. Jadi aku tukar pakai saw plastik saw plastik pink. Gerai kat lubang-lubang ni. Bawah ni aku rasa ada ni. Lorong ni. Aku kata dah ada. Alhamdulillah, strike yang kedua. Mantap. Kecil sikit daripada tadi. Alhamdulillah. Ada strike kedua kan kat sini. Aku dah rasa dia memang ada dekat sini je. Nasib baik aku punya
ramalan mengena kali ni. Baik, banyak. Banyak dapat. Ikan puyuh besar-besar. Oh. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi geng. Okey geng, hari ni aku turun casting haruan geng, casting haruan dekat Lubuk KLIA 2 geng. Tengoklah kat parit-parit mana yang aku rasa berpotensi. Tapi aku punya target hari ni, plan aku dekat parit Bercuci. Masuk dalam lagi geng. Sebelum sampai dalam tu, aku buat intro sikit dekat sini dan aku akan cuba dekat sini dulu. Sebab tengok macam best kat depan sana tu. Okey geng. Yang mana baru singgah channel aku, tertonton, terlihat, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita tengok apa jadi, apa cerita hari ni geng. Okey, teruskan menonton. Ni geng, yang aku kata tadi macam ada potensi ni. Dekat kawasan ni ada sama-sama sikit, kawasan-kawasan lapang sikit. Sini aku nak try tu. Hari ni aku guna setup rel Abu Garcia geng, Abu Garcia Max Pro mainline C-Night Master kali 9 geng, 22 LB. Road aku pakai ni geng, Zero Moon 612 LB. Leader aku pakai C-Night juga geng, C-Night Fluorocarbon 30 LB. Lepas tu pagi ni nak pakai soft rock dulu geng, soft rock macam ni geng. Try kat sini geng. Harap-harap adalah lesen pagi-pagi, awal-awal pagi buta ni geng. Okey, jom kita try. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Manalah tahu kat sini ada letup. Cari lesen dulu, cuba cari lesen dulu. Hari ni tak lama lagi yang aku, dalam pukul 11 macam tu aku balik lah. Bulan puasa ni geng, jangan buat pasal dia. Strike pertama geng. Inilah nama dia, curut nak mampus. Lepas balik geng. Cik. Nak cari yang besar ni. Mana dia ni? Cari yang besar. Alhamdulillah. Strike juga. Aku tak kumpau hari ni.
Strike kedua yang hari ni. Kena mata pula tu. Alhamdulillah. Strike kedua pagi ni. Cari lagi geng, cari lagi. Bagi bangla buat lauk ni tu. Penodin ni. Wei, puasa pun datang ah? Berapa ekor dah? Seekor? Budak tu tadi dapat gogong berapa ekor? Kat mana? Depan tu, bawah tu. Oh. Tadi ada nampak budak geng berapa ekor tu? Ah, tak nampak ni. Yang naik berapa ekor aku tu berdiri di sini tengok. Oh, naik. Oh, tu. Berapa ekor naik? Ekor lah. Mesti cari bawa sampai lah? Ha? Bawa sampai? Lama dah. Aku pergi belakang dulu. Air keruh. Tarik cuci tu? Ah, air keruh. Tak ada. Tu ada anak-anak nampak tu? Mana? Tu? Baru nampak. Saya dah nampak lama dia tak mau. Cuba pujuk dah. Saya rasa ini baru tau. Dia tak mau ambil eh? Tak mau. Cuba dah. Mana tahu saya ingin naik eh. Penodin cakap ada anak pula. Aku tak perasan. Hari betul dia ambil kat sini. Allah, lucut. Bukan. Depan ni dia ambil. Oh, kasar ni geng. Woo! Woo! Manin! Kasar ni geng. Mantap lah. Padu. Alhamdulillah. Saiz ni. Saiz tu. Weh, nak eh? Ha? Saya Nak ah? tak ambil ke? Ha? Tak nak. Saya tak ada lah nak jual mana. Betul. Saya biasa yang kecil-kecil saya bagi bangla. Yang besar ni lalang bendin ada. Kau nak baling situ pak. Bendin ambil gambar lu. Ambil gambar saya. Ha, mai. Cuba ni. 1, 2, 3. Gorgon. Dah boleh? Dah. Thank you. Mantap bagi kat bendin lah.
datang pekat Dan. Saiz-saiz tu. Alhamdulillah, strike ketiga geng. Naik juga gorgon kat sini. Okey geng, jam sekarang ni dekat pukul 11 geng. Tapi kan dia punya panas macam pukul 12 tengah hari. Oh, dia punya panas. Jadi kan dalam bulan-bulan puasa ni aku stop dululah aku punya misi memburu haruan aku. Naiklah 3 ekor hari ni. Gorgon seko. Alhamdulillah gorgon seko. Aku bagi kat Abang Nordin. Aku malas nak siang dia. Kan? Lepas tu bekas nak simpan pun, tong nak simpan pun tak ada, penuh dengan ikan puyuh gorgon. Jadi bagi dekat dia tadi. Jadi kan dapatlah 2 hari mancing haruan. Semalam naik 2 ekor. Lepas tu aku sambung pula hari ni dapat 3 ekor. Alhamdulillah. Jadi geng, saya kata yang mana baru singgah, terjumpa, terlintas video aku ni, tertengok, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.